Wanita ini merupakan seorang legendary technician yang telah membantu Apple mencipta iPhone 17 Pro Max. Kepakarannya dikenali di seluruh pelosok dunia. Namun secara tiba-tiba, wanita legendary ini hilang dari dunia elektronik atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Oi, jangan tengok Sorry. depan lah. Rosak muka aku. Kau lagi? Kenapa masuk sini? Saya technician baru di sini. Orang macam kau je Indonesian. Make sure kau tak buat silap sebab kami kat sini ranking top dekat sini tau. Baiklah, saya akan cuba yang terbaik. Puan Yu, ada apa datang ke sini? Boleh saya bantu? Oh, macam biasa. Aku nak kau repair iPhone aku. Tapi make sure aku tak nak ada silap macam hari tu. Kau tahu kan, kalau kau buat salah lagi, aku akan info dekat bos dan terminate kau terus. Haya, Puan Yu, jangan macam tu. Baik-baik saya cuba repair. Siapa dia ni? Oh, ini pekerja baru. Tak apa, sini-sini Puan. Saya repairkan phone Puan sekarang. Baik Puan, saya akan mulakan sekarang. Nampak berbakat. Ini sepertinya teknik rahsia Nur Valley. Ada kesalahan besar yang dia buat dalam teknik ni. Repair ni akan gagal. Faisha, apa yang terjadi ni? Saya tak tahu Puan. Hei, kau kenapa? Budak baru? Ini Puan. iPhone Puan dah siap repair. Nampak macam dah okey. Puan percaya budak baru ni ke? Ni apa kacau-kacau ni? Tak ada apa-apa bos. Ini dia bos. Phone yang bos minta repair tu. Wih, luar biasa sekali ni. Ini teknik repair Silicon Valley. Lagi kuat dari North Valley. Siapa yang repair phone ni? Maafkan saya bos, saya buat salah. Saya yang repair phone tu. Kamu, kualiti repair ni aku pernah tengok sekali saja dulu. Dan aku tak akan pernah lupakan kualiti yang premium macam ni. Kamu Puan Meling kan? Technician legendary Apple yang hilang tu. Apa?